cat belendang kubur dan batu nisan kubur waris-waris kita? Jawabnya makruh kalau kita cat kubur dengan tujuan berhias. Harum kalau kita cat kerana nampak uduk kotor untuk jadi tujuan kebersihan. Jadi kita cat yang nampak bersih, harus cat nasional berhias, makruh. Kerana kita dimakruhkan menghiasi kubur. Bukan haram ni, makruh hias kubur. Mana dia buat lawa-lawa kubur, makruh. Faham? Guna duit tu, guna tanah wakaf yang berlebihan, haram. Tak guna berlebihan tanah wakaf, cuma kubur ada tu dihias jadi comel, makruh. Jadi bersih, harus. Jadi tujuan apa muncak belendang, dah berkulak gitu. Nah, dia pun cat putih yang nampak bersih, harus. Dah cat yang nampak lawa kan, makruh. Tujuan berhias, kerana kubur bukan untuk dihias. Nah.